Yang kita tiba-tiba kita nak sekat orang daripada hak dia nak menyatakan pandangan, nak bersuara dan sebagainya. Saya rasa itu tak wajar. Okey Acap, baru-baru ni ternampak macam ada bibit-bibit perpecahan dalam Parti Bersatu apabila ahli parlimen Machang Wan Ahmad Faizal bin Wan Ahmad Kamal secara terbuka menyerang pimpin parti lah di Facebook. Apa pandangan you tentang budaya sebegini sebagai orang lama antara pengasas Parti Bersatu? Baik, macam inilah. Saya pun tak mau menjadi satu sosok ataupun seorang yang macam kita mengatakan ini betul ataupun ini salah dan sebagainya. Macam saya kata, pendekatan saya lebih pragmatik. Yang pertama sekali pada saya, Wan Ahmad Faizal yang berhormat, rakan saya, dia ada hak untuk nak menyatakan pandangan dan pendapat. Kita tak bolehlah duduk dekat sebuah parti politik yang memperjuangkan demokrasi, yang kita tiba-tiba kita nak sekat orang daripada hak dia nak menyatakan pandangan, nak bersuara dan sebagainya. Saya rasa itu tak wajar. Sebab tambah-tambah sebagai anak muda ni kadang-kadang dia suka sosok yang nampak macam wow, agresif ke dan sebagainya tu kan. Itu mungkin pandangan anak muda. Tetapi dalam politik juga kita ni hidup secara berorganisasi. Ya betul. Sebab tu orang kata politik di satu sisi, organisasi itu pula di satu sisi. Saya dulu pernah cakap kalau bodoh politik tak apa, jangan bodoh organisasi.